Okey gang, kita ada sebuah kereta Wira 1.6 UK spec. Okey, kereta ni masalah sekarang ni, masalah yang dibelenggu oleh kepala owner kereta ni, masalah asyik top up gas, asyik tambah gas. Pakai 1 bulan, hilang dia punya gas. Pakai pula 1 bulan, kena tambah gas. Alah jenuh. Dah lah gas ekor mahal sekarang ni. Jadi kita cek keseluruhan kereta ni. Dia punya kebocoran dia tu daripada botol ni tak ada. Daripada tu hos semua penyambung apa semua tak ada bocor lah. Daripada hos apa semua memang tak ada bocor. Sampai cari puncanya bocor daripada kompresor. Memang paling penting ekor sekarang ni. Sebab kita tak tahu sekarang ni cuaca tak menentu. Bila cuaca tak menentu, kompresor ekor pula tak ada. Aduh, letih tengok tu. Daripada kompresor berbuih. Kompresor masalah. Tengok. Dia bocor daripada kompresor. Sebab sekarang ni paling penting ekor. Tak ada ekor memang letih. Dengan cuaca kita tak tahu macam mana. Tengok. Berbuih. Puncanya keluar daripada sini. Boleh tahan keluar ni. Boleh tahan kuat lah. Dia bocor ngam-ngam daripada permukaan kompresor. Tapi kompresor ni pun dah bunyi dah ni. Kalau dah bunyi ni sebaiknya baik tukar lain lah. Kalau anda kata dia bocor je. Kalau anda kata bocor je kompresor ni, kita boleh repair balik. Boleh repair balik. Tapi kalau anda kata kompresor pun dah bunyi, dah tak berapa cantik, baik tukar lain lah. Jadi kereta ni tengok daripada keseluruhan dia punya hose semua, penyambung, dia punya condenser, filter dryer, okey lah, dalam kondisi yang boleh pakai lagi. Cuma kompresor lah kena tukar lain. Jenuh, sekarang ni wajib kena ada ekor. Cuaca sekarang ni memang tak menentu. Wira 1.6 UK spec.